Bismillahirrahmanirrahim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil, saudara pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Nazir, para pegawai ahli jawatankuasa Masjid As-Siddiqin, Qaryah Batang Benar Nilai, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanpa kita sedari, hijrah adalah proses sunnatullah. Tanpa ada sambutan ma'al hijrah sekalipun, sebagai manusia kita sering hijrah tanpa kita sedar. Dulu kita sebagai makhluk yang namanya manusia, sebelum ada di dunia ini, kita tidak daripada dulu di sini. Kita asalnya duduk di satu alam namanya alam roh. Tidak juga kekal duduk di alam roh. Kita hijrah, pindah, pergi pula ke satu alam namanya alam rahim. Duduk di alam rahim itu juga tidak kekal. Tak sampai 1 tahun, kita hijrah lagi ke satu alam namanya alam dunia. Alam dunia yang sedang kita lalui hari ini tidak juga kekal. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti hijrah lagi, pergi ke satu alam namanya alam barzakh. Alam barzakh juga tidak kekal. Mungkin 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Nanti pindah lagi, pergi ke satu alam namanya alam kiamat. Alam kiamat itu juga ada fasa-fasanya. Di penghujung barulah kita hijrah ke satu tempat yang kekal abadi, namanya syurga. Jadi secara sunnatullah, hijrah ini proses biasa yang dilalui oleh mana-mana manusia. Kita sebagai manusia juga, umur kita pindah dari 1 tahun ke 1 tahun. Itu juga hijrah. Kaum ibu di belakang yang sekarang dah umur 40-an, 50-an, 60-an, dulu kalau rujuk balik zaman-zaman kita masih lagi anak dara, umur 17, 18, kan beza itu dengan kita sekarang. Cuba ibu-ibu ingat balik masa umur 17, 18. Kalau berdiri tepi jalan, berapa banyak kereta horn kepada ibu-ibu ketika itu. Kereta, backhoe, JCB, steamroll, semua horn. Apa sebab? Sweet 17. Tapi nanti umur 71 tahun, berdiri tepi jalan senyum, orang lari. Orang kata ada hantu kat sempang itu. Ini kan hijrah rupa. Dulu masa muda badan macam bangunan tabung haji. Sekarang tak ada dah. Sekarang semua bangunan dari bumi dah belaka dah. Sebab itu pelakon-pelakon hebat, bidu wanita, primadona terkenal negara kita pun ramai 2-3 orang yang masih hidup. Masa mereka muda tahun 60-an berlakon filem di Jalan Ampas, semua jadi heroin semua. Tapi 2014 bila dijemput berlakon oleh filem-filem sekarang, tak jadi heroin lagi. Berlakon jadi hantu, jadi nenek kebayan. Itu je lah. Hijrah sentiasa berubah. Dalam bidang pekerjaan, kita juga hijrah tanpa kita sedar. Polis misalnya, dulu dia mula kerja constable, naik pangkat hijrah, naik lance corporal. Lance corporal hijrah, naik jadi corporal. Corporal pindah setakuk lagi jadi sarjan. Sarjan pindah hijrah jadi sarjan major. Sarjan major pindah dapat sub inspector. Bosor betul bintang. Sub inspector hijrah naik jadi inspektor. Inspektor pindah naik jadi ASP. ASP hijrah naik lagi DSP. DSP pindah jadi superintendent. Superintendent pindah jadi Allahyarham superintendent. Memang itu prosesnya. Memang itu prosesnya. Cumanya penghijrahan kita ini seperti mana Allah rakamkan dalam suratul Nisa ayat yang ke-100.
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa-siapa yang hijrah, siapa yang nak berubah, maka orang ini aku akan bukakan rezeki kepadanya yang luas dan juga makmur. Itu sebab orang yang nak berjaya, dia mesti hijrah. Sebab itu di peringkat tanah air kita ini ada sambutan ma'al hijrah. Begitu juga TV kita dinamakan TV Al-Hijrah. Apa sebab? Nak menunjukkan transformasi. Kerana siapa yang berubah, itu akan dibuka rezeki dia. Secara faktanya, kalau kita lihat di sekeliling kita sekalipun, bangsa-bangsa yang merantau, maknanya yang hijrah, adalah bangsa yang berjaya berbanding dengan kita yang kurang merantau ini. Sebagai contoh, kawan-kawan kita masyarakat Cina, kalau kita rujuk, hari ini ada kajian dia buat, bangsa Cina yang tinggal di luar tanah besar Cina, itu kuasai aset dunia lebih daripada 3 triliun US dollar. Berbanding yang duduk di tanah besar mainland China yang tinggal di luar, 81% orang Cina kuasai ekonomi di Thailand, ada 73% orang Cina kuasai ekonomi di Indonesia, ada 60% Cina kuasai ekonomi di Filipina, dan ada 61% kurang lebih kawan-kawan kita masyarakat Cina yang kuasai ekonomi di negara kita. Sebab mereka ni merantau. Bila merantau, keluar daripada tempat mereka, Tuhan akan buka kekayaan. Tak kira dia Islam ataupun tidak, selama mana dia sanggup untuk berusaha. Itu sebab orang sebut ada 3 bangsa merantau yang hebat di dunia, dia panggil 3J. Pertama Jerman, yang kedua adalah Jus, Yahudi, yang ketiga Jawa, Banjumas, Magelang. Itu semua bangsa hebat itu, merantau. Sebab itu Jawa tengok sampai sekarang. Kalau Indonesia, selain daripada suku Jawa, jangan mimpi jadi presiden. Jangan mimpi. Sumatera, Minangkabau, Kampar, Siak, Indragiri, Pagar Huyung, mimpilah nak jadi raja, nak jadi presiden Indonesia. Dia mesti Jawa. Yang nama Yudhoyono, Nonong, Gorokotong. Yang itu yang boleh jadi. Yang itu saja yang boleh. Sebab kan dia Adigang, Adigung, Adiguno. Begitu kan? Kalau orang Jawa. Tengok dari Jawa Timur mereka bawa ke sini. Sampai ke Johor buka parit. Berapa banyak parit dia buka? Adigang, Adigung, Adiguno. Hebat bangsa merantau. Sabak Bernem tengok berapa parit ada. 1, 2, 3, 10, 11 semua ada. Mereka bangsa yang merantau ini bangsa yang berjaya. Sebab itu ni anak-anak muda, saya fikir ramai yang minat bola sepak. Kalau kita tengok dalam permainan bola sepak, pemain yang hebat adalah pemain yang berhijrah dari tempat asal ke tempat yang baru. Kalau dia orang Pahang, main di Pahang, itu biasa. Tapi kalau dia orang Pahang, main di Indonesia, itu luar biasa. Sebab itu macam negara kita tak ramai watak sebegitu. Antara pemain bola terkenal namanya Sapi Sali. Sapi Sali, dulu dia orang Selangor, tak salah saya. Tapi dia ditawarkan bermain, pemain Malaysia pertama ditawarkan bermain di Indonesia. Dia berhijrah ke Indonesia, main di kelab Pelita Jaya FC. Gaji dia 1 bulan 10,000. Bukan rupiah, US dollar. US dollar. Kalau bayar pakai rupiah tu, 1 kontena duit dia. Duit kita 30,400. Bayangkan main bola gaji 30,400 1 bulan. Tapi kerana dia terror sangat main, walaupun jersinya nombor 55, bukan 10, 55. Tapi sebab pandai dia main, ditawarkan oleh pasukan Harimau Selatan. Harimau Selatan. JDT, Johor Darul Takzim. Tawarkan dia bermain dengan gaji 15,000 US dollar 1 bulan. 15,000 kalau duit Malaysia 45,752 ringgit kurang lebih. Semakin dia hijrah, makin muragaman katsiran wa sa'ata. Rezekinya buka lagi. Itu tak campur dia jadi model iklan lagi. Tepi-tepi highway kan banyak SYM, sapi yang menunggang. Samsul Yusuf mencelah, ada lagi iklan baru. Kalau peringkat internasional, kita kenal dengan seorang pemain namanya Cristiano Ronaldo Aveiro. Cristiano Ronaldo, dia sekarang main dengan Real Madrid di Spanyol. Dia bukan asal situ, dia asal dari Portugal. Dari Portugal, dia merantau pergi ke Manchester United. Dari Manchester United, dia berhijrah lagi pergi ke Real Madrid. Semasa dia pindah dari MU ke Real Madrid bayar yuran penghijrahan dia. Nama pun yuran penghijrahan, mahal hijrah juga ya.
Yuran penghijrahannya itu nombor 1 paling mahal di dunia, 93 juta US dollar. Pindah saja belum campur dia punya gaji. Pindah saja dia bayar 93 juta. Dan berita terbaru yang kita dengar, mana-mana pasukan yang berminat atau kelab yang berminat nak ambil Cristiano Ronaldo bermain dengan mereka, kena bail out dia dari Madrid, kena bayar 1 bilion euro. Tuan-tuan tahu 1 bilion euro ni kalau pindah duit RM berapa banyaknya? 1 bilion euro bersamaan 4 bilion 170 juta 256,736 ringgit 43 sen. Baru-baru ni kerajaan pusat umumkan bajet negara. Bajet untuk Kementerian Kerja Raya 5.95 bilion. Hampir sama dengan jumlah nak bail out Cristiano Ronaldo. Dia punya bayaran dia boleh takbir negara. Dia punya jumlah dia. Itu banyak kelab-kelab yang cancel lah nak mengambil Cristiano Ronaldo. Tapi moralnya pindah buka rezeki, pindah buka rezeki. Ada orang buat kajian tentang berapa gaji Cristiano Ronaldo. Orang buat kajian, dia punya gaji dia satu tahun 150 juta US dollar. Kalau pecah duit kita 175 juta 351,896 ringgit setahun. Jom malam ni kita kira duit Ronaldo. Sedap kira duit orang ni. Sebulan berapa gaji dia? Maknanya sebulan gaji dia 14,612,658 ringgit. Pecah lagi. Kalau seminggu berapa gaji dia? 3,653,165 ringgit. Pecah lagi. Kalau sehari berapa gaji dia? 521,881 ringgit. Sehari. Artinya dia tendang bola 2 hari, jutawan. Dan orang yang suka kira duit orang ni buat kajian lagi. Dengan duit sebanyak itu apa Cristiano Ronaldo boleh buat? Tuan-tuan, dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil. Dengan duit dia sebanyak itu. Dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh taja 36,532 orang pelajar yang dapat PTPTN 24,000 setahun. Dengan duit dia sebanyak itu, kalau disusun duit not RM1, 12 cm, setiap satu panjangnya boleh mencecah 105,211 km. Ini bererti Cristiano Ronaldo boleh tawaf bumi 8 kali. Jalan atas duit dia saja. Dan kalau nak kira lagi senang, kalau gaji tuan-tuan 1,000 satu bulan, nak dapat pendapatan sama macam Cristiano Ronaldo, tuan-tuan kena kerja selama 73,063 tahun untuk dapat duit sama macam dia. Kaya, memang kaya sangat dah. Kaya sangat dah Cristiano Ronaldo. Tak masuk lagi dia jadi duta. Berapa banyak duta barang dia jadi dutanya. Termasuklah yang terbaru, dia jadi duta spender Emporio Armani. Spender, bukan seluar. Seluar dalam saja. Berjuta dibayarkan. Dia jadi duta Coca-Cola, Castrol. Apa lagi? Yang shampoo warna kotak tin biru tu. Ambil gambar dalam masjid macam-macam. Termasuklah juga KFC pun dia sapu jugalah. Baru ni World Cup kan makan ayam goreng atas padang. Apa kaitan ayam goreng dengan World Cup kita pun tak tahu. Janji masyhur. Dia KFC pun KFC lah. Nombor 2 terkaya dunia siapa? Ricardo Izexos dos Santos Lete. Itu yuran perpindahan dia agak mahal juga. Ricardo Izexos dos Santos Lete itu nama penuh dia, nama kad pengenalan dia. Kalau nama gelarannya Kakak orang Brazil, main dengan AC Milan, dari AC Milan pergi Real Madrid, pindah dari Adrian rujuk semula AC Milan hijrah pula Orlando City pinjam pula ke Sao Paulo. Pindah, hijrah. Nombor 2 terkaya di dunia. Kalau pemain yang paling banyak pindah dalam dunia ini, namanya Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, dia dulu main AC Milan, ex-striker. Kemudian dia sekarang main dengan PSG, Paris Saint-Germain. Dulu dia main dengan Ajax Amsterdam. Hijrah pergi Juventus. Juventus pindah pergi Inter Milan. Inter Milan pindah pergi Barcelona. Barcelona pindah pergi AC Milan. AC Milan pergi ke PSG. Keseluruhan yuran penghijrahan dia 171.1 juta euro. Pindah sahaja.
Beberapa tahun lepas kita kenal dengan pemain bola yang mendapat gaji paling mahal di dunia. Namanya Didier Drogba. Orang kulit hitam, mata sepet, muka memang pecah rumah punya tuan-tuan. Tapi dia punya gaji satu minggu 200,000 pound. Pound UK, Great Britain pound. Bukan pound Mesir, murah. Pound Great Britain. Dulu dia main dengan Chelsea. Kemudian dia diminta bermain oleh Shanghai Shenhua Football Association dekat dengan Chinese Super League. Dia main dibayar gaji 200,000 pound Egypt, pound Great Britain seminggu. Berapa kalau duit kita? 200,000 pound. Pecah duit kita bersamaan 975,846 ringgit. Seminggu sejuta gaji dia. Tapi sekarang dia dah tak main, dia pindah ke Galatasaray dekat dengan Turki tak salah saya. Ini dah rujuk balik. Lepas talak 3 balik rujuk balik pada Chelsea. Minta maaf lah aku ibu-ibu menganga dengar bola. Nak cerita nanti dia hijrah. Jangankan manusia, Tuhan janji sesiapa saja, hatta haiwan sekalipun, kalau dia sanggup hijrah, haiwan itu akan diberikan rezeki yang lebih luas. Kita ambil contoh dalam dunia ini, Allah Ta'ala cipta yang setakat manusia tahu ada 10,000 spesies burung. Daripada 10,000 spesies burung, 1,800 spesies digelarkan migratory birds, burung hijrah. Burung tu namanya burung ma'al hijrah, nama burung itu. Dia ada banyak spesies lah, dia ada 1,800 spesies. Yang mana setiap tahun burung ini akan terbang setahun 20,000 km setahun. Bayangkanlah dari kutub utara, paling dekat pun dia singgah di Australia. Ada yang sampai ke kutub selatan. Tapi kerana mereka hijrah, perjalanan mereka itu sentiasa ada rezeki. Sebagai contoh, burung-burung hijrah ini setahun 2 kali dia akan singgah di Kuala Gula di Bagan Serai, Perak. Itu on the way tu dia nak pergi ke Australia. Dia singgah di Kuala Gula, Bagan Serai. Kerajaan negeri Perak baik hati buat di situ sanctuary burung. Bagi makan free pula lagi. Siapa sangka burung boleh makan free? Dia pun tak sangka dia boleh makan free. Tapi kerana dia hijrah, dapat makan free. Dari Kuala Gula, Bagan Serai dia terbang lagi. Sebab nak pergi Australia, dia kena ikut rute penerbangan Jabatan Penerbangan jugalah. Dia nak kena ke KLIA juga. Lalu dia Ampang, singgah zoo negara. Free lagi makan di situ. Sebab orang kerja zoo tak ada dah. Dia kenal mana burung hijrah, mana burung Ampang, mana dia kenal Melawati ke apa. Makannya lah dia kata. Free lagi. Dari Ampang dia terbang lagi. Nak pergi ke KLIA, dia lalu dekat Putrajaya, Cyberjaya. Ada wetland. Wetland itu Perbadanan Putrajaya buat pula sanctuary burung di situ. Free lagi makan. Nah, betul kalau Tuhan sebut, siapa yang keluar, hijrah, tinggalkan tempat asal dia demi nak mencari kekuatan hidup yang lebih baik, aku akan buka rezeki kepada dia. Ada satu lagi haiwan hijrah, namanya penyu. Penyu ni tuan-tuan, minta maaf, penyu ni dia bukan milik negeri Terengganu, bukan. Penyu bukan milik Sabah, tak ada. Penyu bukan milik Melaka. Melaka baru nak dakwa penyu tu milik negeri Melaka. Tak, penyu ini haiwan hijrah. Setiap tahun penyu dia akan berenang 3,000 km dalam masa 58 ke 73 hari. Dia tak ada negara hak milik asal, tak ada. Dia pusing satu dunia. Cuma dia transit di beberapa buah negara untuk proses pembiakan dia. Dia berenang keliling dunia. Itu sebab bila dia singgah di Rantau Abang, di Dungun, Terengganu, Kerajaan Terengganu duit tak habis, buat sanctuary penyu, rezeki. Penyu tu diberi makan, anak-anaknya dijaga. Dia buat pula universiti, kaji pula penyu. Jadi ada orang ambil diploma in penyu, ijazah in penyu, master in penyu, PhD in penyu, ada doktor penyu, profesor penyu. Dek kerana penyu, orang lain pula dapat rezeki lagi. Kalau cerita tentang binatang hijrah ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan, banyak. Macam tadi burung, saya sebut secara umum sajalah. Ada 1,800 spesies burung. Ada satu lagi burung ini, dia boleh terbang
Bayangkanlah dalam setahun dia terbang dari kutub utara sampai kutub selatan. Orang panggil dia burung kutub utara. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Arctic Tern, T-E-R-N. Tuan-tuan Google lah cari Arctic Tern. Dia ni terbang kutub utara sampai kutub selatan. Purata perjalanan dia 70,900 km. Dia terbang tiap-tiap tahun. Paling pendek dia terbang 60,000 km setahun. Tapi tuan-tuan jangan ingat dia ini binatang atau burung yang besar macam gagak. Dah. Dia kecil saja. Dia punya saiz 36 cm aja. Tapi dia punya kecekalan dia terbang 22 minggu. Terbang waktu siang, malam dia berehat. Siang dia terbang melintasi daripada pantai barat Alaska, Kanada, Amerika sampai Amerika Latin. Lepas sambung lagi daripada sepanjang pantai barat, daripada Eropah sampai Afrika. Burung kecil tapi semangat dia kuat. Terbang waktu siang supaya dia nampak ikan di lautan. Itulah makanan dia. Dan bagi kita, kalau orang yang duduk di bandar ini dah tak makan dah ikan kembung, ikan kerisi, kita makan salmon. You know salmon? Ramai orang pongek sekarang makan salmon. Tuan-tuan tahu kenapa salmon ni ikan yang berprestij? Kenapa dia ikan orang elit? Orang-orang kaya makan salmon. Kalau pergi hotel, minta salmon, grill salmon. Apa sebab? Salmon ini haiwan hijrah. Dia isi dia boleh dimakan mentah-mentah begitu saja. Tanya kedai Jepun. Kedai Jepun semua salmon. Rupanya salmon ini, dia binatang hijrah. Dia lahir di sungai, tapi dia bermain di tengah laut. Dia beranak dekat sungai, bertelur di sungai, ditetaskan di sungai, tapi dia membesar, mencari pengalaman hidup di tengah laut. Sebab itu bila dia dah puas bermain di tengah laut, dia akan balik semula ke sungai. Dalam tempoh 6 bulan, dia akan lawan arus sungai dengan jarak 728,000 km. Dia lawan habis sungai. Tuan-tuan ingat senang nak lawan sungai ini. Dengan ada beruangnya, dengan ada kaki pancing, kaki mengailnya, nak tangkap dia. Tapi dia lawan arus, langgar batu macam-macam. Akhirnya dia balik semula ke sungai, tempat asal usul dia. Balik kampung lah kalau istilah kita. Ini semua jelas membenarkan apa yang Tuhan sebut, kalau hijrah akan diberikan kejayaan. Sebab itu Allah rakamkan perkataan hijrah ini 28 kali dalam Al-Quran. Dalam bentuk past tense ada 12 kali. Dalam bentuk future dan present tense ada 3 kali. Dalam bentuk perintah untuk hijrah ada 6 kali. Dalam bentuk singular ada 1 kali. Dalam bentuk plural ada 4 kali. Dan ada satu perintah khas untuk wanita untuk hijrah, itu ada 1 ayat. Dan Allah asingkan hijrah makaniyah. Hijrah pindah dari satu tempat ke satu tempat. Itu dalam surah An-Nisa ayat 100 dan surah Al-Hajj ayat 58. Untuk hijrah maknawiyah, hijrah secara falsafah, itu Tuhan sebut dalam Al-Ankabut ayat 26 dan surah Muddathir ayat yang kelima. Maka hijrah adalah satu benda besar. Soalnya pada malam ini, apakah destinasi hijrah yang terbaik sekali? Number 1 punya hijrah. Kalau orang sekarang kita sehari dua ni akan banyaklah mendengar ceramah-ceramah dari para asatizah. Masing-masing bawa perspektif masing-masing lah. Hijrah ke arah kejayaan, bla bla, gedebung-gedebang. Kita pun dah banyak dengar. Akhirnya kadang-kadang timbul pertanyaan dalam diri kita, banyak-banyak hijrah ni, apa hijrah yang terbaik sekali? Number 1 punya hijrah. Yang ini soalan pernah ditanya oleh salah seorang sahabat baginda Nabi terhadap Nabi SAW. Sahabat ini dia berjumpa dengan Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat ini berjumpa dengan Rasulullah, lantas dia bertanya kepada Nabi kita 5 soalan. 5 soalan dia tanya. Soalan yang pertama dia tanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ayu a'malil afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal sekali? Maknanya apakah amal ibadah yang paling number 1 ya Rasulullah? Ketika ditanya soalan ini, apa baginda jawab? Soalan tentang apa amalan terbaik. Kata dia, number 1 punya amalan terbaik adalah
tulul qiyam. Apa arti tulul qiyam? Berdiri lama dalam sembahyang. Ini amalan terbaik sekali. Mungkin kita pernah dengar Nabi pesan amalan terbaik jihad, amalan terbaik bakti pada mak bapak. Ini Nabi jawab ikut perspektif orang yang bertanya. Mungkin yang bertanya itu wallahu alam semayangnya ringkas. Jadi Nabi sebutkan tulul qiyam. Tetapi memang berdiri lama dalam sembahyang antara amalan yang Nabi buat, tapi Nabi tak galakkan kita sangat buat atas faktor akan menyusahkan makmum yang lain. Nabi sendiri kalau jadi imam, bacaannya itu tidaklah panjang. Tapi kalau qiyamul lail, itu panjang betul bacaan Nabi. Tak ada orang berani nak ikut Nabi kalau qiyamul lail, memang panjang betul. Pernah satu ketika Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah ini kalau dalam kalangan sahabat, dia ada jawatan dia panggil sahibu sirri Rasulullah. Dia penyimpan rahsia Nabi. Kalau dalam istilah politik sekarang, dia panggil setiausaha sulit. Dia menjaga hal-hal sulit ini. Dia Nabi ada 3 orang setiausaha sulit. Pertama Huzaifah Al-Yamani, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Bilal bin Rabah. Yang paling senior Bilal lah. Bilal ni SUSK, setiausaha sulit kanan. Yang Huzaifah sama Anas bin Malik SUS saja, tapi jusa A tinggi juga. Yang Bilal ni turun 1, memang tinggi betul. Bilal bin Rabah paling kanan, sikit lagi jadi KSN lah tu. Memang dia tinggi betul. Jadi Huzaifah sebagai orang yang banyak simpan rahsia Nabi, dia pernah bercerita. Dia kata pernah Nabi sembahyang malam, aku menjaga nak mengikutlah cadangnya. Tapi Masya Allah Nabi punya sembahyang lama, kata dia. Katanya Nabi lepas baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dia baca alif lam mim Al-Baqarah. Kata Huzaifah, aku sangka Nabi nak baca 10 ayat, 15 ayat sajalah. Tidak, Nabi baca komplit 286 ayat. Suratul Baqarah ada 3 juzuk, 6,221 kalimah, 25,500 huruf. Nabi baca komplit rakaat pertama. Selepas itu kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk. Tidak, Nabi sambung lagi dengan surah Ali Imran. Ali Imran komplit ada 200 ayat, 2 juzuk. Artinya Nabi dah baca 5 juzuk dah per rakaat. Habis Ali Imran, kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk. Tak, Nabi sambung pula dengan suratul Nisa. Ada 176 ayat, 3 juzuk. 8 juz satu rakaat. Baik itu bayangkanlah tuan-tuan, maknanya Nabi kita kalau sembahyang seorang, dalam rakaat pertama saja total 662 ayat. Masjid mana di Malaysia buat pesen begini? Memang tak ada orang lah sembahyang masjid itu. Imam je lah seorang baca, tak ada orang nak ikut. Tak ada orang nak ikut. Orang sembahyang atas kursi pun tak ada yang nak ikut. Keram punggung menunggu 600 ayat. Yang berdiri jangan cerita, memang tak boleh dah. Panjang betul Nabi baca. Peristiwa ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga An-Nasai yang tercatat dalam Sunan Kubra. Artinya memang Nabi kalau seorang dia baca panjang. Tapi kalau sembahyang ramai itu Nabi tak beri. Iza amma ahadukum nas falyukhaffif. Siapa yang jadi imam, ringkaskan sembahyang, ringankan sembahyang, jangan diberatkan. Sebab kita imam mungkin muda. Imam Al-Hafiz kan muda-muda, lutut masih kuat. Yang di belakang kita orang veteran ramai, orang pencen, ibu-ibu yang bawa anak. Tak campur lagi ada orang kadang ada kerja, datang singgah semayang tapi kereta parking main-main lebih kurang. Bayangkan kita baca panjang. Rakaat pertama baca Yasin. Bayangkanlah apa perasaan orang. Yasin wal Quranil Hakim inna, sampai habis. Bayangkan makmum macam mana. Makmum yang semayang atas kursi mungkin okey. Dia semayang atas kursi duduk. Itu 200 rakaat pun dia okey. Yang berdiri ni tak ada ya. Kena orang ada sakit, berdiri lama pusing mata, atau ibu-ibu anaknya menangis, wah mak nak ini, mak nak itu. Ataupun orang parking kereta kan tak tutup enjin, ada anak dalam kereta, apa perasaan?
Ataupun mungkin orang tu nampak sehat, muda, ikut kita, tapi dia ada kerja, barangkali lepas maghrib ada janji dengan kawan nak bagi duit bayar hutang, atau nak ambil duit, orang nak bayar hutang. Dek kerana kita baca panjang, terlepas rezeki dia. Nanti makmum menyumpah pada imam. Jadi Nabi tak nak. Baca biasa-biasa saja. Sebab itu saya di Pahang, saya menjaga masjid. Di Jabatan Agama, saya di bahagian pengurusan masjid. Pahang masjid taklah sebanyak mana sangat. Ada lebih kurang dalam 601 buah masjid. Surau dalam 1483. Surau Jumaat ada dalam 100 lebih. Tak banyak. Tapi bila kita tengok balik kepada masalah masjid, masalahnya adalah kadang-kadang kita tengok imam, kesian, selalu kena komplain dengan imam, dengan makmum. Makmum selalu sekarang ni mudah komplain. Orang kan sekarang ni zaman komplain mengomplain. Termasuk imam pun kena komplain sekarang kan. Kesian, dulu imam ni orang tak berani usik sangat sebab kerja dia mulia, tuan-tuan. Tapi sekarang ni zaman demokrasi merata-rata ini, dengan imam-imam pun kena sapu dengan makmum. Jadi serba salah imam. Bila imam kadang baca pendek, kena kutuk. Imam baca kul ya, kul a'u, kul huwallah. Aku reti jadi imam begitu. Dah serba salah. Serba salah imam. Bila baca panjang pun kena kutuk. Imam, tentang ada orang Jabatan Agama kemen panjang pula baca, menunjuk dia habis lah tu. Kadang imam baca panjang kena kutuk. Imam, kau baca panjang ke pendek ke, allowance kau 700.5 aja, kau jangan nak panjang-panjang. Itu je lah juga JAKIM bayar, tak ada lebih-lebih kau bayar je. Serba salah. Jadi saya sering bagi tips. Imam pun boleh ambil tips ni. Kalau nak jadi imam dalam keadaan orang tidak marah pada kita, senang je. Tuan-tuan dalam semayang, cari surah yang orang jarang baca. Baca pendek, orang tak marah. Jangan baca surah yang orang terror. Kita baca pendek memang kena hentak. Contoh ambil Sabbihis, orang semua hafal surah tu. Kita ambil 3-4 ayat, kena hentam lah. Ambil surah yang rare. Orang selalu bandel je cari barang rare. Quran pun carilah surah yang rare sikit. Contoh lepas Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Orang bukan tahu surah apa. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi zil ma'arij. Allahu akbar. 3 ayat. Tapi sebab surah tu rare, orang anggur. Ini tips. Nanti kita buat khusus imam ya. Macam-macam tip kita boleh bincang. Nak kasih makmum jangan marah sajalah. Maksiat imam kadang-kadang. Dulu orang tak dengki dengan imam sebab imam ni kerja fisabilillah. Tapi sejak dia tahu imam ni ada allowance JAKIM, allowance 750 orang panggil kan, imam 750, orang dah mula berdengki ya. Ada pula kalau Negeri Sembilan ada pula allowance lain, Majlis Agama bagi, Selangor pun Majlis Agama dia bagi top up sikit lagi. Jadi orang yang suka mengira duit orang ni, dia kerja mengira duit imam. Imam 750. Dia nikah orang lagi, cuti sekolah ni kencam masyur. Dia kira imam. Dia kira duit imam ni kerja. Kan upah nikah 120 kan? Tak tahu Negeri Sembilan berapa? 120. Dia 100 tu untuk juru nikah, 20 tu untuk saksi. RM10 kanan, RM10 kiri. Tapi biasanya juru nikah dia sapu semua. Subhanallah kan. 120 dia sapu. Jadi kepada bakal saksi nanti minta balik RM10 tu. Imam RM10 nak. Mana awak tahu? Saya dengar ceramah. Pecah rahsia ya. Orang ngira duit imam. Jadi imam kena sabar je lah. Orang komplain pun banyak. Kita tak nafilah orang komplain imam kan. Kadang ada imam kalau yang jenis orang pencen-pencen jadi imam ni, bila dah banyak dengan orang komplain, mesyuarat agung kena hentam, semua kena hentam. Letak jawatan je, jawapan dia. Dia letak jawatan, dia cabar. Siapa kaki komplain, kau orang jadi imam. Memang tak ada orang jadi imam. Memang dia lah legend. Tak ada orang yang boleh jadi imam. Ada satu kes tu, dia bergaduh dengan makmum. Makmum ni memang dia sama orang pencen. Kuat-kuat komplain. Dua-dua ni kaki komplain. Imam pun kuat komplain, makmum pun kuat komplain. Bergaduh ni. Lepas semayang, gaduh. Maknanya awak ni baca macam mana tak betul tajwid ni. Ada benda tak betul. Jadinya satu hari tu imam ni dah tak tahan, letak jawatan. Kata beginilah, saya berhentilah jadi imam. Awak kalau yang cerdik sangat pandai baca Quran, esok awak lah jadi imam. Saya jadi makmum, tak apa. Jadi yang tukang komplain, okeylah malam esok aku jadi imam.
Dia tunjukkan macam mana cara bacaan imam. Malam esok dia pun jadi imam. Lepas Fatihah baca Sabbihis marabbikal a'la. Bacalah, memang sedap bacaannya. Tapi dek kerana ada niat tu nak nunjuk sikit awak tu pandai, Tuhan tarik balik ilmu. Sampai ayat tertentu dia tak ingat. Wa yatajan, dia tak ingat. Wa yatajannabuhal asqa. Tak datang wa yatajan apa dia tak. Wa yatajan, diam dia. Wa yatajan dia batuk. Batuk tu nak suruh signal lah. Soft pertama tolonglah sambung. Dia tak tahu yang soft pertama ni semua veteran pop ye semua ni. Bukan hafal Al-Quran. Lagu Jeffrey Dean dia hafal lah. Semua dah buat pekak lantak kau imam. Aku bukannya tahu wa yatajan apa. Pandai-pandai lah kau nak hidup. Baru dia tahu wa yatajan, wa yatajan, wa yatajan 6-7 kali, tak boleh sambung. Itu punca orang malas baca surah panjang-panjang, tak ingat. Itu kita baca sedang-sedang saja. Tapi sedang disibuk wa yatajan, tiba-tiba ada pula makmum lain daripada belakang, dia boleh sergah imam. Rukuk je lah imam. Imam berrukuk. Baru dia tahu. Padan. Tuan-tuan, jaga masjid pening tuan-tuan. Pening betul. Beberapa bulan lepas saya ceramah dekat Menteri Besar Negeri Sembilan. Ada dekat kawasan Dun dia lah. Dia cerita memang betul Ustaz. Dia kan pekat cakap kampung. Kalau dia marah dia cakap kampung. Dia kata ini sekarang orang nak jadi imam pun dah jumpa Menteri Besar lah sekarang ni. Nak jadi imam pun jumpa Menteri Besar sekarang. Datanglah 5-6 orang ni sekarang. Dia kata memburukkan imam. Dia kata Datuk Seri ni imam kampung tak betul dah bacaannya. Asal shin sot to the shin lah. Habis siapa yang botolnya? Adan lah orangnya. Lobby juga. Macam nak jadi pengurusi JKK dah. Realiti sekarang. Sebab itu ikut je lah peraturan yang Nabi ajar. Iza amma ahadukum nas fa yukhafif. Ringankan semayang. Jangan syok sendiri. Sekarang ni masjid banyak beli yang orkestra punya bekas tu kan. Taruh Quran. Nalah besar meja punya Quran. Boleh. Tapi janganlah baca bertiga muka. Begini sambil semayang baca. Baca satu tu cukup lah 3 baris. Kau main semangat 10, 30 dia baca. Begini lah tengah semayang tarawih. Ada berlaku kat Kuantan, tengah dia membaca, tiba diam. Rupa blackout padan muka. Lain kali pasang lah lampu kecil. Kalau blackout boleh baca lagi. Rupa imam bawa toyol. Patutlah baca kami lancar lagi. Terawih biasa orang buat lah. Baik, balik kepada cerita hijrah kita kan tak sampai cerita kita tekan. Jadi bila sahabat ni tanya soalan pertama, apakah amalan yang paling terbaik ya Rasulullah? Tulul qiyam. Ini amalan paling baik. Sahabat tanya lagi lah, ada 3-4 soalan. Saya tak urai lah, nanti tak sampai cerita kita. Dia tanya apa jihad terbaik, apa puasa terbaik, macam-macam lah dia tanya. Sampailah kepada soalan ya Rasulullah, ayyi hijratu afdal? Ya Rasul, apakah hijrah yang nombor 1 sekali? Hijrah terbaik. Ini kita nak bincangkan malam ini. Apa jawab baginda Nabi SAW? Nabi mengatakan senang saja. Hijrah yang terbaik adalah man hajara ma haramallahu alaihi. Hadis riwayat Abu Daud. Hijrah ini adalah kau tinggalkan. Hijrah terbaik adalah siapa yang hijrah dengan meninggalkan apa yang Tuhan tak suka. Itulah hijrah terbaik. Apa yang Tuhan tak suka kau tinggalkan. Itulah hijrah yang terbaik. Dalam bahasa yang mudah, kita ini meninggalkan benda-benda yang Tuhan tak suka. Sebab itu para ulama dia ada susun banyak daripada hadis-hadis Nabi. Apa tanda-tanda orang-orang ini kalau dia dah betul-betul hijrah ke jalan Allah? Senang saja, kata ulama, atadruna manit taib? Tahukah kamu siapa orang yang bertaubat? Siapa orang yang dah hijrah di jalan Allah? Ada 8 tanda. Senang saja. Pertama, mantaba walam yata'allam bil ilmi falaisa bitaibin. Siapa-siapa yang dia dah hijrah, dah menyesal, dia dah bertaubat, tetapi walam yata'allam bil ilmi, dia tidak mau mengaji, tidak mau belajar, maka ini orang belum hijrah lagi. Jadi kalau macam kita ada kenal mana-mana selebriti, artis yang hijrah. Dulu dia hoha.
Tiba-tiba tahun ni alhamdulillah tutup aurat. Yang laki-laki simpan janggut, bobo celak lagi. Buang habis baju seluar rok, seluar jin, buang, pakai jubah siang malam. Itu tanda bagus. Tetapi kena tengok dia naklah belajar agama ataupun tidak. Kalau dia ubah penampilan saja tapi kelas pengajian tak datang, baca kelas usrah tak datang, ini belum lagi. Termasuklah kita. Katalah tahun ni tinggal beberapa hari lagi nak masuk Ma'al Hijrah ini, kita berazam nak jadi orang baik. Baik, silakan. Tapi yang pertama kena tanam azam, mesti mau datang belajar. Belajar. Tambah ilmu. Bukan kita kata kita ni jahil, bukan. Tetapi tambah ilmu ini adalah upgrade ilmu. Ilmu semua orang ada, cuma mesti mau upgrade dengan update. Orang Malaysia saya kira tak ada yang tak tahu hukum hakam. Mana ada orang Malaysia yang jahil murakab? Tak ada. Kita kan sistem pendidikan kita ada belajar pengajian Islam, belajar pendidikan Islam, apa boleh apa tak boleh. Takkanlah tutup aurat pun tak tahu tu wajib. Itu kan takkan dia datang pada planet Marikh pula lah. Tak ada orang tak tahu. Tapi cumanya dia tak tahu, nak upgrade saja dia punya cara penampilan. Jadi datang belajar. Ilmu kita ni tuan-tuan, dia macam laptop kita juga. Macam iPad, macam tab, Samsung Tab, macam samalah. Garmin, GPS, kita punya TomTom, kita punya Waze, sama. Benda-benda itu semua kena upgrade. Dia mesti update. Kalau tak update, kita akan jadi umat masa lampau. Contoh, saya dari Kuantan, nak sampai sini. Kalau mengharapkan orang tunjuk jalan, tak sampai lagi ni. Tapi sebab kita ada teknologi namanya GPS, Global Positioning System, GPS. Dia boleh tunjuk kita terus sampai Masjid Siddiqin. Tapi kalau GPS itu tidak upgrade, tak sampai juga. Walaupun dari Kuantan saya klik tip Masjid Siddiqin, kona kiri, kona kanan, tak kerti bahasa, pusing balik, dia marah kita. Oi, degil ke? Tutup je lah. Kan dia marah kita. Tapi benda tu kalau tak diupdate, walaupun dalam sistem kata boleh sampai, dia hantar saya ikut jalan yang lain. Sampai barangkali pukul 10 kan baru sampai. Macam dulu pernah berlaku dari Kuantan nak ke KLIA. Kita tak update dah berbulan-bulan, walaupun set dalam tu KLIA Sepang. Boleh sampai tapi ikut balakong. Habis masuk Lombong mana tak tahu lah, ikut jalan dalam. Lupa nak klik bayar tol. Kita bila klik free, dia hantar jalan free. Semua jalan balakong lah. Semua orang jual besi buruk apa. Kata apa benda. Tapi tak boleh salahkan dia. Sebab dia tak di-update. Tuan-tuan punya laptop ada antivirus. Antivirus dia ada session punya expired date. Jadi mesti mau update. Kita punya komputer mesti tambah RAM supaya dia update. Maka sama macam ilmu. Ilmu ini kalau orang yang nak berhijrah, dia mesti update ilmu dia. Bila cerita update ilmu ini, minta maaf lah tuan-tuan ya. Ramai orang beramal, tapi ilmunya itu main tengok-tengok saja. Contoh, kita panggil 8 orang laki-laki berdiri di hadapan. Suruh dia buat demonstrasi angkat takbiratul ihram. Tuan-tuan percaya atau tidak, akan ada 8 jenis takbiratul ihram. Ilmu mengangkat takbir itu dia ada, tapi yang mana takbir yang betul itu dia tak ada. Tanya 88, mana satu yang ikut Nabi? Entah, katanya. Saya semayang macam ni lah daripada dulu, setakat ni okey je, Tuhan makbul je doa. Dia jawab itu je lah. Tak ada beria-beria nak Syafi'i pun lulus je saya semayang. Memang. Tapi orang hijrah, dia ada rasa nak update ilmu dia. Dia buat ni, aku ni ikut mana? Begitu kan? Kan takbir macam pesen. Ada orang pesen, Minangkabau tinggi sikit. Allah, Minang tanduk ke bawah gini ya. Lain sikit. Ada yang macam setengah mati pun ada, nak menurun jin pun ada. Salli. Allah. Ada yang ringkas sangat pun ada. Allah. Gini ada macam pesen. Tak tahu mana yang betul. Kita tak kata dia salah. Masalahnya kau tahu tak kau punya pergerakan itu ikut ilmu apa? Orang yang belajar itu tanda dia berhijrah. Macam contoh kita mazhab Syafi'i kan? Kita mazhab Syafi'i. Syafi'i ni ibu jari sama dengan cuping telinga contoh.
Jadi kalau orang nak takbir paras bahu, boleh. Tapi dia kena tahulah tu mazhab apa. Itu mazhab apa. Mungkin tanya, saya Syafi'i, tak boleh angkat ni? Boleh, paras bahu boleh. Tapi kalau nak angkat paras bahu, nak ikut Syafi'i, awak kenalah asal daripada suku kaum Kelabit yang Sarawak tu, yang telinga panjang tu, barulah boleh paras ni. Sebab memang cuping dia di sini. Tapi awak orang nilai tinggi atas lah, sikit apa masalahnya? Ni contoh dengan YouTube Saman di Sarawak. Ataupun ada orang dia semayang tu, ni orang main balik haji bukan? Orang duduk Mekah 44 hari, bukan main action lagi pula balik kampung. Dah macam tok lebay dah. Dia duduk Arab lama, dia bawa balik ilmu Arab ke Malaysia. Itu bila dia tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Hujan tak ada siaran kan? Gini mencari signal. Sebelum pergi Mekah tak macam tu. Kita tak kata dia salah, tapi habis semayang kita tanya, Haji minta maaf nak tanya, awak tadi goyang-goyang apa hal? Dia kata orang Arab semayang semua pusing macam ni katanya. Oh, dia ikut Arab, bukan sebab dia tahu. Tak salah pusing, ada mazhabnya. Jadi kalau orang tanya, Pakcik kenapa pusing? Berdasarkan dalam akan lain jawapan orang cerdik tu. Ini dia tengok Arab, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat semua orang Arab itu alim. Tak. Orang Arab ni macam kita juga. Ada yang kerja biasa, ada yang ulama', ada yang kerja kerajaan biasa. Bukan semuanya alim. Penampilan itu kosmetik. Saya duduk tanah Arab. Arab tak semua alim. Kadang kita lagi ada ilmu pada dia. Masa di Mekah dulu ada satu Arab pakai ihram. Dia pakai tali pinggang haji lah. Muka macam muka ulama' dengan janggut apa semua kan. Tengah semayang, duduk sebelah, telefon dia bunyi. Telefon dia tak kat tali pinggang. Kring, 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 kring. Tengah semayang, semayang jemaah. Tengah semayang dia boleh angkat telefon dia. Salli, salli. Tak balik. Habis semayang, sajalah berani-berani tanya kau ilmu baru kan. Syekh, maaf, tadi enter semayang, cakap telefon, batal semayang. Dia kata, lah, tak batal. Apa tak batal pula? Saya cakap Arab, bukan cakap Melayu. Tuan-tuan bayang kalau orang macam ni yang ngajar di tempat kita, tak hancur kita. Bukan semua ilmu boleh cerita ke orang ramai. Habis. Macam sekarang ni adalah budak-budak kita yang niatnya itu wallahualam lah. Nak main dengan anjing lah, nak main apa. Pandai-pandai dia orang nak main dengan anjing. Cuma kita tegaskan beginilah. Kita dekat Malaysia, kita punya silibus kita 2 campur 2, 4. Kalau ada orang nak ajar 2 campur 2, 6, jangan ajar kat sini lah. Ajar kat tempat lain. Walaupun dia kata, dah dalam teori mengatakan 2 campur 2, 6. Kalau betul pun bukan ajar sini lah. Sebab kita jaga silibus. Silibus kita 2 campur 2, 4. Kalau nak ajar lain daripada itu, kau pergi negara lain. Bukan dekat sini. Kita ada standard silibus kita. Dan kita tak kata dia tak betul silibus dia tu. Kau buat kat kampung kau lah, jangan buat kat sini. Kita punya silibus kita jaga 2 campur 2, 4. Yang faham-faham, tak faham sudah ya. Kita by silibus. Kemudian apa lagi kata ulama? Tanda-tanda kita ni hijrah. Wa man taba walam yazdad fi ibadati falaisa bitaibin. Kalau dia dah berhijrah tapi tak bertambah ibadah, belum hijrah lagi. Tambah ibadah maksudnya lepas dia berubah itu nampak lain betul cara penampilan ibadahnya. Barangkali selama ni dia semayang tarawih geng 08. Tapi sejak berubah geng 20. Hebat betul. Sampai more dia tunggu. Kan lain. Dulu tarawih mengaji Quran tak pernah ada tadarus. Dia tadras, nak cepat deras saja. Tapi tahun ni alhamdulillah lah dia lah yang menyusun Quran, baca lagi tiap-tiap malam tak miss. Kita nampak perubahan ibadah dia. Ini tanda orang yang dah hijrah ke jalan Allah. Baik itu kadang-kadang Tuhan bagi hidayah ini kita tak boleh jangka. Ada orang balik Mekah, ibadah tak bertambah pun. Itu yang istilah orang selalu guna. Masa duduk di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Berapa ramai? Haram pergi masjid. Ni dah balik seminggu tak jumpa lagi ni. Tak nyinggal-nyinggal langsung masjid. Bila tanya haji, apa tak pergi masjid? Dia kata, aku punya pahala banyak sangat lah. Dia kata, kalau aku mati, Tuhan hutang pula lagi dengan aku ni. Dia memang pahala dia di Mekah ni, satu amalan 100,000. Banyak tuan-tuan. 100,000 maknanya satu hari kita puasa,
sama dengan 100,000 hari. Tu sebab orang bulan puasa berebut pergi Mekah sekarang ini, sebab nak kejar fadilat yang banyak. Sekali kita solat fardu sama macam kita semayang di Malaysia sampai umur 55 tahun. Satu. Kalau solat 5 waktu, pahalanya macam semayang 287 tahun. Tak campur semayang sunat lagi. Tak payah Mekah lah, kita ambil contoh Madinah. Tuan-tuan semayang di Masjid As-Siddiqin, semayang 8 hari berturut-turut, 5 waktu seminggu, berapa pahala tuan-tuan dapat? CP dia begini, 8 darab 5 darab 27. 27 tu pahala jemaah. 8 darab 5 darab 27, pahala tuan-tuan baru 1080. Tapi pergi Madinatul Munawwarah, buat benda yang sama, ibadat 8 hari 5 waktu. Berapa CP dia? 8 darab 5 darab 27 darab 1000. 27 fadilat berjemaah, 1000 tu fadilat Madinah. Maknanya 8 hari duduk Madinah, pahala tuan-tuan 1,80,000. Jutawan dah. Belum cerita Mekah. Mekah 100,000. Itu dia balik tak pergi masjid. Macam lagi, aku punya pahala banyak sangat lah. Kalau aku mati minggu depan, tahun depan, Tuhan hutang lagi aku punya pahala sampai mati Tuhan. Tapi ingat, kita masuk surga bukan dengan pahala. Masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau masuk surga kerana pahala, orang Malaysia tak masuk surga. Orang Mekah masuk. Yang jual kain tu lagi cepat masuk surga. Hari-hari menengok Kaabah. Orang yang cuci Masjidil Haram, untung dia masuk surga dia cepat. Sebab hari-hari tengok Masjidil Haram. Tak. Kita masuk surga, belas kasihan daripada Allah. Belas kasihan daripada Allah. Yang ketiga, apakah perkara kata ulama tanda-tanda orang yang hijrah ini? Wa man taba walam yardul khusama falaisa bita'ibin. Siapa yang dah berhijrah tetapi masih tidak tinggal sifat bermusuh-musuhan, maka belum hijrahlah dia. Yang keempat, wa man taba wa laisa yughayyir libasuhu wa zinatu falaisa bita'ibin. Siapa yang berubah tapi pakaiannya masih tahap lama lagi, maka dia belum berubah. Contoh dulu dia tak nutup aurat, tiba-tiba dia kata dia dah dapat taufik hidayat, tapi pakaiannya masih lagi macam zuru juga. Dia belum lagi lah, belum dapat lagi. Dalam bahasa yang mudah menjaga auratnya. Lepas itu kita tengok selebriti, artis yang berhijrah ini, kebanyakannya petanda awal kita tengok pakai tudung. Dan itu memang syaratnya. Kalau berubah tak nak lagi tutup aurat, perubahan jenis apa yang dimaksudkan? Jadi mesti mau tutup aurat. Pada tuan-tuan, ibu-ibu yang anak-anak kita di rumah masih lagi belum menutup aurat, usahakanlah, doakan biar Tuhan buka hidayat pada mereka. Pakai tutup aurat. Mungkin ada yang kata, anak saya degil lah Ustaz, susah betul, habis pesan dah saya dah malu dengan orang ramai. Ginilah, balik kan cakap pada anak, sebenarnya pakai tudung tu tak wajib. Ini bukan ajaran sesat dia, bukan ni. Pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Itu yang wajib. Tudung ni mekanisme menutup aurat saja. Jadi kalau dia tak nak pakai tudung, boleh pakai benda lain untuk nak tutup aurat dia. Nak pakai apa? Boleh ambil beldi, buat lubang 2 gitu, sekupkan, boleh, tak ada masalah. Baldi, besen, tong drum, apa lagi? Rostrum ni pun boleh ni. Tebuk 2 lubang, jalan bawah ni tolak, boleh. Tapi kalau tak nak juga Ustaz, nak buat macam mana? Boleh tak nak pakai, jangan keluar rumah. Duduk di rumah tak perlu pakai. Tapi sekali kau keluar, pergi pasar malam, pasar tani, kena pakai. Kalau tak nak pakai, duduk rumah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadinya agama ni tidaklah memberatkan, ya. Yang penting kalau berubah mesti pakaian pun berubah. Yang kelima kata ulama, wa man taba walam yubaddil ashabahu falaisa bita'ibin. Siapa yang dah berubah tapi kawan-kawannya masih macam dulu juga tak berubah, orang yang dia berkawan itu, dia belum berubah lagi lah. Macam contoh, saya suka buat contoh artis yang hijrah ni, sebab dia orang ni bila mahal hijrah memang bergentayangan pergi ceramah ke sana kemari ni. Saya tengok artis-artis ini, saya tanyalah, awak bila dah hijrah ni apa yang paling ketara sekali dalam hidup awak yang awak terasa berubah? Dia kata pertama sekali, senarai kontak number dalam telefon. Dulu dalam telefon dia orang, nama-nama yang dia save kontak itu nama artis lah. JJ, Jojo, Jajan, Jeng, Jang, Gong, Gong, Geng, Gang. Dah jenis lah. Mat Glamour, Mat ni, Mat ni, Mat.
Tapi sejak berubah ni ustaz, saya punya kontak nama banyak start dengan huruf U. Sebenarnya apa pasal? Semua ustaz, Ustaz Zahada, Ustaz Kazim, Ustaz Don, Ustaz ni. Ustaz, dulu tak ada nama ustaz. Ertinya dia dah berubah kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan pun boleh perasan perubahan itu pada diri kita. Masa zaman kita tak campur masjid, kawan kita semua yang biasa-biasa sajalah. Mat ini. Tapi sejak duduk masjid, selalu dengar ceramah, kawan-kawan kita ramai, imam ni, ustaz ni, itu ya. Itu tanda positif lah. Dah ada perubahan dari segi kawan-kawan kita, ya. Kemudian apa lagi? Yang keenam, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bita'ibin. Siapa yang berubah tetapi perangainya masih lagi seperti dahulu, maka dia belum lagi dianggap berubah. Yang ketujuh, wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bita'ibin. Siapa yang berubah tetapi dia jarang melipat tempat tidurnya, ini simbolik orang ni banyak tidur lah. Kita kan kalau tidur di depan ruang tamu, bentang toto, tidurlah kita. Nanti kalau bangun, mak akan suruh gulung balik, lipat, simpankan dalam bilik. Sebab orang kan nak lalu lalang susah bersepah rumah. Jadi bagi orang yang suka kerja, membuta kerja, dia tak pernah lipat itu. Memang dibiarkanlah toto itu, tempat dia nak membuta. Dia balik, dia terjun tidur. Balik apiuk, dia terjun lagi tidur. Itu simbol orang malas ibadah. Kalau orang yang rajin ibadah, nak belajar, nak mengaji Quran, dia kurangkan baring-baring ini. Selalu dia lipat tempat tidurnya. Ataupun simbolik qiyamul lail, macam-macam lah simbolik di situ ya. Banyak melipat tempat tidur. Yang ke-8, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bita'ibin. Siapa yang dah berhijrah tapi masih lagi tidak tinggal sifat bohong, maka orang ini belum lagi dianggap sebagai orang yang bertaubat atau berhijrah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tinggalkan yang tak elok, buatlah perkara yang elok. Kita bila niat saja nak jadi baik, Allah dah kira tu sebagai kebaikan kepada kita. Ada satu cerita yang mana cerita ini disampaikan sendiri oleh Nabi SAW. Cerita ini ulama hadis rakamkan dalam hadis sahih. Cerita ini cerita semua orang kenal, cerita pemuda bunuh 99 orang. Yang cerita tu Nabi yang cerita, bukan ulama, cerita Nabi. Yang mana hadis tersebut dirakamkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nombor 3395. Begitu juga Imam Muslim, hadis 6957. Begitu juga Imam Ahmad, hadis 10924. Cerita tentang ada satu orang pemuda Bani Israel, dia bunuh 99 orang. Tiba menyesal, dia pun jumpa satu orang rahib Bani Israel. Dia pun minta kaunseling lah, khidmat nasihat. Dia kata, Ustaz, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya menyesal taubat boleh atau tidak? Tuhan ampun tak saya? Apa jawab rahib ini? Berapa kau bunuh? 99 Ustaz. Ramainya, banyak tu, kau kena minta maaf Tuhan lagi. Sedang Ustaz ni beletir-letir, dia bunuh Ustaz ni. Cukup 100 padan muka. Orang minta kaunseling, dia beletir. Ada kita. Cukup 100 padan muka aku. 100 orang dah aku bunuh. Apa macam sekarang? Yelah, dia datang minta nasihat. Ustaz ni pula dia beletir lah budak ni. Dia cari satu lagi orang alim. Dia pun jumpa. Ustaz, saya ni banyak dosa Ustaz. Nak taubat kembali pada Tuhan. Apa dosa kau buat? Saya baru bunuh 100 orang Ustaz. Baru yang ke 100 baru tadi saya bunuh. Kalau saya taubat, Tuhan terima tak? Ustaz jawab, boleh. Walaupun dosa kau sebesar bumi, kau bertaubat sajalah. Allah akan terima taubat. Tapi dengan syarat. Pertama, kau bertaubat. Yang kedua, kau mesti pindah dari kampung ini. Hijrahlah tu, tinggalkan. Pindah daripada kampung ini. Jadi yang lelaki ini, dia pun boleh terimalah nasihat ustaz itu. Lalu dia ambil tindakan, keputusan pindah dari kampung. Cerita dia panjang. Dalam perjalanan dia nak pindah, pemuda ini tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. On the way, dia nak pindah, meninggal dunia. Bila dia mati, datang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Berebut mayat.
Malaikat azab nak tarik. Ini orang bunuh 100 orang. Banyak jahat ini orang. Malaikat rahmat, dah, ini orang dia dah taubat. Malaikat azab kata, taubat apa benda? Dia belum sampai lagi kampung sana. Tak ada, dia ni orang dah bertaubat. Akhirnya sedang berebut-rebut, Allah perintahkan satu lagi malaikat lain, tolong settle problem. Datang malaikat yang ketiga, begini, jangan menggaduh-gaduh. Ambil tali tape lah, kita buat ukuran. Daripada dada mamat arwah ni, kita ukur dengan kampung lama dia. Kemudian kita bandingkan dia, ukuran dia dengan kampung yang dia nak pergi. Mana yang dekat? Ukur punya ukur, rupanya kebetulan dada arwah ini menonjol ke arah kampung yang baik. Jadi dia dianggap sedang berhijrah dan dah nak dekat dengan hijrahnya. Lalu Allah anggap dia ni telah bertaubat. Ini cerita yang diceritakan oleh Nabi kita. Nabi dia memang suka cerita. Ini lain tahun lah kita campur cerita ini. Dia Nabi ni dia ada satu perangai, dia suka cerita. Sebab Nabi ni kalau dia tak bercerita, orang takut nak bertanya. Tuan-tuan, jangankan tanya Nabi, kita nak tanya ulama pun tak berani, tuan-tuan. Zaman sekarang orang berani sebab tanya pakai WhatsApp. Cuba tanya depan, berani tak berani? Memang kenalah dengan ustaz kau tanya soalan pelik-pelik. Orang nak tanya ni takut. Jadi Nabi dia tahu, sahabat ni kalau dia ceramah, siapa berani tanya? Jadi dia banyak, pertama dia banyak bercerita. Kemudian sahabat pula kalau nak tanya Nabi, dia orang tak akan tanya, dia suruh orang Badui tanya. Kan banyak soalan-soalan ni Badui yang bertanya. Sebab orang Badui ni kalau tempat kita ni, kawan-kawan kita masyarakat orang asli, dia orang berani. Kalau nak tanya, dia tanya MB, dia tanya PM, dia tanya, dia berani. Tuanku dia orang tanya. Jadi kadang dia orang cuit orang Badui, kau tanya Nabi, ya Rasulullah, Tuhan kat mana? Nabi tengok, ini Badui tanya, mesti ada orang suruh kau tanya ya. Nabi pun urai lah. Kadang-kadang Nabi tahu orang takut nak tanya, Nabi pula tanya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang bankrupt? Nabi kena buka soalan. Barulah sahabat angkat tangan. Bankrupt, tak ada tanah ya Rasulullah. Lagi cara PMP Nabi lah. Jadi salah satu cara juga Nabi suka bercerita. Cerita Nabi terkenal pasal pemuda 99 orang ini. Nabi juga pernah cerita Bani Israel Barshisha. Barshisha tu orang soleh zaman itu yang digoda oleh setan. Yang dia minum, mabuk, zina, bunuh. Itu Nabi cerita. Termasuklah perempuan pelacur yang bagi anjing minum, akhirnya dia masuk surga. Yang dalil itu digunakan oleh ramai orang sehari dua ini untuk melakukan kerja mereka. Cuba kaji sikit itu cerita zaman bila Bani Israel. Malah cerita lah tuan-tuan. Malah cerita. Kan tak jadi ceramah. Silibus berbeza. Silibus berbeza. Different faculty lah kalau orang panggil ya. Jadi hijrah lah. Pindah lah. Kalau tuan-tuan duduk di dekat dengan nilai ni, rasa banyak sangat godaan. Anak-anak membesar, susah nak kontrol agama kita, masuklah duduk bandar besar. Kalau perlu hijrah, hijrahlah. Tinggalkan, balik kampung. Biarlah kampung tak ada wifi ke, 3G ke, lain ada 2 urat je ke, tak apalah. Janji kita hijrah itu dianggap sebagai kita kembali ke jalan, bertaubat, balik semula kepada asal. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semua malam ini tinggalkan yang tak elok, buatlah perkara yang elok. Dalam bahasa mudah, tinggalkan dosa, kejarlah pahala. Ada kadang orang tanya, Ustaz, saya ni tak tahulah perbuatan saya ni dosa ke tidak. Jadi saya tak tahu nak tinggal ke tak tinggal ke, tak tahu ni salah ke tak salah ke. Banyak kan orang tanya begitu. Contoh terbaru yang saya ada orang bertanya, Ustaz, saya ni jual goreng pisang. Goreng pisang cheese, memang sedap. Lokasi perniagaan saya tu, warung saya tu, depan kedai judi. Budak main game sekali dengan judi lah. Jadi tiap-tiap hari tauke kedai tu dia pesan pada saya, tolong hantar goreng pisang RM20 dekat kedai dia untuk budak-budak dia makan hari-hari. Jadi dia kata, saya ni tak tahulah Ustaz, salah tak perbuatan saya? Saya menghantar goreng pisang hari-hari ni. Jadi susah hati dah saya ni, boleh ke tak boleh ke? Macam mana gaya Ustaz? Poning lah kepala ni macam lah, dia cerita. Kalau tuan-tuan nak jawab apa, tanya orang pekah, orang hukum hakam, jawapan dia standard lah, tuan-tuan pun boleh agak.
Ustaz, apa hukum saya jual goreng pisang kepada tokey kedai judi? Apa jawapan? Dalam persoalan ini ada dua pendapat. Pendapat pertama kata boleh, pendapat kedua kata tak boleh. Kita pun garu kepala. Boleh ke tak boleh ni? Dua pendapat, pandai kau lah nak pegang ke mana. Kan banyak soalan jawapannya itu kan. Ustaz, kalau puasa 6 sekali dengan qada, boleh tak Ustaz? Ada dua pendapat dalam soalan ini. Pertama boleh, kedua tak boleh. Boleh ke tak boleh? Dia pun tak tahu. Dua pendapat, 3 kaul, 4 kaul, dia panggil Ustaz 2 kaul dia panggil. Orang Usuluddin jawapan lain. Orang Syariah jawapan lain, Usuluddin jawapan lain. Orang Usuluddin jawab begini. Memanglah apabila nak cari dalam kitab, adakah hukum menjual goreng pisang kepada orang yang meniaga kedai judi itu salah ataupun tidak, memerlukan kepada fatwa yang 6 hari mesyuarat baru selesai. Maka jawapannya begini. Pernah satu hari sahabat bertanya soalan yang lebih kurang sama kepada Nabi. Dia orang Usuluddin ni makna hadis, tafsir, dakwah, akidah. Dia beza dengan syariah ini. Satu hari sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah perbuatan saya?" Dia ceritalah bla bla bla, ini adalah dosa. Nabi kata beginilah. Al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat tali' alaihin nas. Settle masalah. Begini kata Nabi, kalau kamu nak tahu dosa atau tidak perbuatan kamu itu, kamu tengok dua indikatornya. Pertama, mahaka fi nafsika. Adakah perbuatan kamu itu menjadikan kamu tidak tentram? Kalau tidak tentram, tinggalkan. Tinggalkan, kata Nabi. Contoh dalam kes pakcik tadi, jual goreng pisang RM20 sehari kepada orang. Walaupun kita boleh murnikan, awak tak payah fikirlah duit tu punca pada mana, yang penting awak dapat. Boleh. Tapi kan dia dah jadi tak tentram. Nabi sebut kalau engkau tak tentram, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi orang yang meniaga tadi sepatutnya tinggalkan. Yang kedua kata Nabi, kalau engkau nak tahu perbuatan itu dosa atau tidak, wa karihta an yattali' alaihin nas. Benda tu nak tahu salah atau tidak, benda tu engkau tak suka orang lain tahu kau buat. Contoh, tuan-tuan kalau pergi Seremban, pergi Jakarta, pergi mana, urut kaki dengan amoy. Tiba orang kampung tahu, tuan-tuan suka atau tidak? Tak suka. Kalau boleh buat diam-diam, jangan bagi orang tahu. Sebab benda tu tak senonoh. Walaupun kita boleh buat hukum, saya ni sakit, nak cari tempat rawatan, nak betulkan kaki, boleh dijustifikasikan. Tetapi kenapa kau takut orang kampung tahu? Apasal kau takut bini kau tahu? Maknanya something wrong somewhere. Tinggalkan. Tinggalkan. Itu sebab orang Islam, orang Melayu, kalau pergi kedai nombor ekor, apa sebab dia beli nombor pakai helmet? Adakah untuk peraturan JPJ? Tak ada kaitan. Sebab dia tak nak orang kampung tahu. Nak kedai kat traffic light, ramai kereta berhenti kan, lah haji. Pergi semayang hajat pula, ya Allah, naiklah nombor aku. Sujud jatuh pula nombor, la ilaha illallah. Baik tu kita tak nak orang tahu. Kan senang. Jawapan begitu kan senang. Ini dua kaul, satu mengatakan boleh, satu mengatakan tak boleh. Boleh ke tak boleh? Susah. Tentang persoalan kesalahan harta, kesalahan dosa-dosa ini, teringat saya Imam Az-Zanabi rahimahullah. Dia ada karang satu buku. Buku ini berkenaan tajuknya Al-Kabair. Al-Kabair ni artinya dosa-dosa besar. Kata Imam Az-Zanabi, tak ada manusia yang tak boleh lari daripada dosa. Tak ada orang manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap namanya keturunan Adam mesti buat salah. Cuma yang baik di kalangan mereka at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu saja. Siapa malam ini yang daripada pagi tadi sampai malam ini tak ada buat dosa satu pun? Mustahil. Siapa yang sepanjang minggu ni tak ada buat dosa satu pun? Mustahil juga. Siapa yang sepanjang 1435 Hijriah ini tak ada buat dosa langsung? Impossible. Justru sebagai manusia, betapa dan siapa pun kita pernah buat salah. Tak apalah, jadikan memasuki tahun baru ini, tinggalkan yang tak elok itu. Itu hijrah yang terbaik. Jangan dikekalkan. Kata Imam Az-Zanabi, yang paling kita nak jaga dosa besar. Dosa besar ni kata Imam Az-Zanabi, ada 4 dosa besar duduk di hati. Ini kena jaga. Tinggalkan kalau ada yang buat. Pertama, dosa besar duduk di hati, syirik. Jangan buat.
syirik. Yang kedua, konsisten buat maksiat, istiqamah dalam melakukan maksiat. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Dia habis universiti dah 6 tahun tak kerja, fed up dah saya berdoa, tak, boring, tak makbul. Orang lain CGPA teruk pada saya, dapat kerja dah. Saya tak tahulah apa kurang, payah betul nak dapat. Tuhan tak nak tolong agaknya. Putus asa dari rahmat Allah. Saya dah 6 kali pergi Mekah berdoa minta jodoh, tak kahwin-kahwin juga Ustaz. Fed up lah berdoa, mati bujang pun bujang lah. Ini putus asa dari rahmat. Jangan buat ya. Yang keempat, dia rasa aman dari siksaan Allah. Baca kitab tentang neraka, tentang azab kubur, dia rasa okey je. Ni orang lain ni, aku tak ada kena kot. Letih jenis macam ni memang letih punya orang. Baik tu Hasan Al-Basri, kalau dia cerita pasal ahli neraka, ahli surga, dia kata akulah orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka, kata dia. Takut dia sebab tak confident lah bila baca azab Allah ni. Ya Allah, lepaskan aku daripada Engkau ya Allah. Ini rasa takut dengan azab Allah. Lepas tu kata Imam Az-Zanabi, ada 4 dosa besar duduk di mulut. Ini kena jaga juga. Pertama, menjadi saksi palsu. Masjid AJK Bendahari, kalau nak kumpul duit sembahyang Jumaat, cari saksi yang betul. Jangan cari saksi palsu. Kumpul duit. Berapa kiraan semua? 3,000. Tulis 1,500 sudah. Beres. Saksi palsu namanya itu ya. Ini bukan masjid sini, masjid tempat lain ya. Dia kan prosedur kutip duit Jumaat, pertama tak boleh bawa balik, kena kira di masjid. Kemudian kena ada saksi. Jangan dari kira seorang. Kang datang syaitan rajim, bahaya nanti tu. Tu banyak tu. Kena ada 2 orang saksi yang tidak berbohong ya. 2,000, setuju, sign. Itu saksi. Masjid ni saya kira duit kira manual lagi ya. Subang Jaya, Masjid Al-Falah USJ Subang Jaya, dia punya duit kutipan Jumaat kira pakai mesin. Sebab kutipan Jumaat dia 22,000 seminggu. Macam mana nak kutip? Jom kita buat rombongan. Kita belajar dengan AJK masjid sana ya. Masjid Al-Falah USJ 9. Dia punya nazir dia Datuk Seri Said Zainal yang Proton dulu. Dia orang korporat, bila pegang masjid tu dia lain sikit. Kawan-kawan dia ramai korporat agaknya. Ambil 22,000 sekali kutip. Dia hantar belanjawan, saya tengok sebulan tu normal lah. Paling teruk-teruk pun 18,000, 20, 23. Saya kira macam mana ngira duit? Pakai mesin. Gitu. Rezeki dia ya, rezeki. Biasa masjid tepi jalan senang, boleh dapat 20,000. Boleh. Kita tak tahu bila tapi boleh dapat, cuma tak tahu bila kan. Jadi yang pertama saksi palsu. Yang kedua, dosa pada mulut ni, tuduh perempuan baik-baik berzina. Tak boleh. Orang perempuan baik pakai tudung litup apa semua. Masalah kita dengar cerita orang, dia tu main wayang balik kampung pakai tudung, KL hang sana, hong sini. Itu cerita. Kau pernah tengok? Kau pernah nampak? Kita pun buat fitnah. Dia dekat KL jual badan apa semua. Fitnah. Fitnah itu berdosa besar, khususnya kepada perempuan yang baik-baik. Yang ketiga, sumpah palsu. Pegang Quran ke, pegang Kaabah ke, tak kira lah, asal palsu dosa lah. Yang keempat, sihir. Sihir ni apa dia? Santau, santet. Itu adik-beradik dia lah. Mandrem. Tak boleh. Dosa besar, bukan dosa kecil. Puan-puan, tuan-tuan, kalau ada yang pernah buat sihir pada orang, taubatlah sungguh-sungguh. Taubat nasuha sungguh-sungguh. Dosa besar tu. Kita sihir pada perniagaan orang, berdosa besar. Sihir keluarga dia sampai semua anak-anak dia jadi susah, sakit, macam-macam. Dosa besar. Tapi sekarang teknologi, alhamdulillah, Universiti Malaysia Pahang, dia buat satu teknologi berjaya menyelidiki sihir. Sihir ni dia pakai diagnose macam perubatan moden dah. Kan macam kita kalau rasa macam kena sihir, rasa malam-malam ada bunyi pasir atas bumbung, itu kan tanda-tanda sihir. Rasakan ada macam nampak kelibat melintas. Lepas tu rumah pun panas, tengah malam pukul 1 pagi cucu menangis. Tu ada benda tak kena lah, orang kianat. Kita pun kadang tu rasa macam ada badan tak sedap, walaupun pergi doktor sihat. Bila pergi bomoh akan buat upacara alin telur.
Telur pecah, brup, darah. Ada darah. Lepas tu kan alin lagi. Sihir. Kita pun habislah. Tu dia ambil lah macam-macam. Kemudian dia ambil, dia tarik ibu jari kaki kalau orang kena rasuk. Mu mari mana? Danak. Dia pun jawab kan. Aku mari danak. Orang ni jahat. Dia kan pakai ritual biasa. Sekarang dah tak perlu lagi. Sekarang ni UMP dibangunkan satu perisian pakai teknologi. Tuan-tuan kalau rasa kena santau, pergi dekat alat macam mesin cuci buah pinggang ya, mesin dia tu. Tuan-tuan ambil wayar tu taruh sini. Tit. Sihir. No, yes. No, yes. Yes. Dia nak yes. Bomoh mana? Danak. Nit. Dia naik danak. Dia ada buat danak, Bukit Ibam. Bukit Ibam pun ada. Bukit Ibam tu batin lah. Nit. Macam-macam ada. Sarawak ada macam-macam. Takut guna bomoh lain-lain kan. Canggih betul lah ilmu manusia. Dia boleh dulu pakai tarik jari. Tak ada lah. Danak. Gitu. Canggih sangat. Nah, ya. Ilmu. Baik. Kemudian ada 3 dosa besar kata Imam Zanabi. Duduk di perut. Apakah dosa itu? Yang duduk di perut ini 3 dosa di perut. Pertama sekali makan harta anak yatim. Yang kedua minum arak. Yang ketiga makan riba. Dosa besar. Dosa besar. Kalau ada yang buat, tinggalkan. Ada yang akaun duitnya dalam bank yang tak tentu arah, tukarkan. Hijrah. Yang keempat, ada 2 dosa besar. Duduk di kemaluan. Pertama sekali zina. Yang kedua, zina ni makna hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah. Yang kedua, hubungan sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dua-dua perbuatan ini dosa besar. Siapa yang sedang buat, aktif lagi melakukan, tinggalkan. Kalau nak masuk hijrah itu. Siapa yang pernah buat, taubat. Afwallah amas salah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kesalahan kita, kejahilan kita dahulu. Tapi jangan buat lagi dah. Sebab ni dosa besar. Dosa besar, taubatnya agak sikit berat. Tak cukup tuan-tuan pegang tasbih, tak cukup. Dia kena ada semayangnya. Kalau perlu minta maafnya, kena macam-macam. Zina ini kata setengah ulama, bukannya dosa berzina itu sendiri, mendekati zina itu pun sudah berdosa. Contoh macam budak-budak sekarang ni dalam kereta, boyfriend sama girlfriend, duduk dalam kereta, parking mana, tepi lombong mana, bercium-cium dalam kereta. Dosa besar. Dosa besar. Tak mesti tunggu zina saja baru dosa besar. Mukadimahnya pun dosa besar. Masuklah tuan-tuan melakukan perbuatan yang pada logiknya boleh menyerumuskan kepada zina. Contoh tuan-tuan pergi urut kaki dengan amoy. Walaupun kita boleh keluar hukum kata bolehlah untuk kesihatan apa semua, tapi kalau dengan amoy boleh menjurus kepada zina. Kalau yang urut tu wak karto, tak ada. Pakai sikunya. Oh ni angin, banyak anginnya ni. Kan ya kita itu berurut. Ini boleh tidur, urut apa? Buat geli ya. Merbahaya. Tinggalkan. Kepada yang hobinya urut kaki, tinggalkan. Boleh menjerumus. Ingat saya dulu, kami ada rombongan ke Jakarta. Rombongan nazir-nazir, jawatankuasa masjid, pengurusi JKK, buatlah rombongan pergi Jakarta. Melawat masjid, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, Masjid Aspek di Jakarta. Cukup 2 hari, hari ketiga, petang flight, pagi tu free and easy, tak ada apa nak buat. Jadi masing-masing duduklah dekat lobi, relax, tak tahu apa nak buat. Jadi di depan hotel kita itu banyak supir taksi apa semua, van, private sapu ini. Dia tahu orang Malaysia ramai duduk hotel itu. Orang mereka panggil lah, "Pak, yo Pak, masjid Pak. Pak, yo Pak, masjid Pak. Yo Pak, masjid." Jadi bila nazir-nazir masjid ni dengar, oh, orang ajak pergi masjid ni, elok juga. Boleh kita tengok masjid-masjid kampung pula. Okey, setuju. 10 orang naik satu van. Pakai kopiah semua ni. Pergilah masjid. Perjalanan tu tak pergi ke kampung, masuk tengah bandar Jakarta. Masuk dekat kawasan macam Bukit Bintang. Tiba-tiba parking dekat satu bangunan 4 tingkat. Depan bangunan tu perempuan seksi semua. Masing-masing dah pandang sama sendiri. Tanya supir, "Mana masjidnya Pak?" "Ya Pak, ini masjid Pak." "Masjid apa? Takkan AJK pakai begitu." Seksi betul.
Rupanya di Indonesia ada salah faham. Masjid kalau di Indonesia itu istilah untuk masas sama picit. Ya jadi masjid katanya. Mau ke mana masjid? Oh masas itu. Masas sama picit. Ya ini masjid pak. Jadi masing-masing dah turun daripada van. Bila tahu tu tempat urut, semua dah susah hati. Tapi susah hati juga. Yang tadi pakai kopiah, semua sudah lipat kopiah tu. Apa masalah? Ada yang tanya, Ustaz, kalau urut kaki tak apa Ustaz tak? Tak berdosa Ustaz tak? Jangan. Menghampiri zina pun berdosa besar. Dosa besar Ustaz? Dosa besar. Alamak. Kalau makruh je bagus ya Ustaz Kalau makruh syok lah Ustaz. Lepas tu ada seorang yang JK kata, saya ni jangankan makruh. Kalau dosa kecil saya pergi lagi ni. Tapi mengenang dosa besar, baliklah kita, balik. Tinggalkan ya, tinggalkan tuan-tuan ya. Kot adalah yang masih terlibat. Kita sebab mungkin ada orang dia kena urut kaki dengan amoy, dia tak berzina. Itu orang kuat. Orang kuat tak apa, takut kita tak kuat. Lebih baik tinggalkan. Biasanya susah kita nanti dah orang perempuan godaannya itu biasanya kuat. Terutama anak-anak dara muda-muda. Isteri kita dah berumur memanglah kurang godaannya itu. Tapi kalau budak-budak anak dara godaan kuat. Kalau kita tak kuat di sini berbahaya. Barangkali kita ini dengan godaan duit kita boleh ketepikan, rasuah tak buat. Jawatan apa kita tak kisah sangat. Tapi dengan perempuan ramai orang kalah. Jadi lebih baik jaga jarak sajalah. Jauhkan terus. Orang perempuan kadang dia menggoda ni lain macam sikit. Kadang kita pergi KFC Kentucky Fried Chicken. Budak-budak ni kalau dia tengok pakcik-pakcik datang, dia suka musik kan. Anak-anak dara ni, dia tengok pakcik pakai kopiah, dia terus main-main kan. Bila kita datang, ya pakcik, nak dada ke nak paha? Wala salam wala kalam, tanya dada dengan paha dah. Kita nak menjawab, dah fikir benda lain lah. Pakcik nak kat sini ke bawa balik? Lagi menganga kita. Terus cancel. Terus perasan diminatkan aku berbahaya pada itu soalan standard KFC. Take away ke makan sini itu standard punya soalan. Tapi kita cepat dengan tergoda habis. Kemudian ada dua dosa besar duduk di tangan, membunuh dan merompak, dosa besar. Ada satu dosa besar duduk di kaki, lari dari medan peperangan. Dan ada satu dosa besar duduk di seluruh tubuh badan, dari hujung kaki sampai hujung kepala, iaitu derhaka kepada mak bapak. Jadi kalau dapat jauh 7 perkara ini, memasuki Ma'al Hijrah ini insya-Allah, mudah-mudahan kitalah dapat memenuhi kehendak hijrah terbaik sekali. Inilah lebih kurang sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan kita doakan kepada penganjur majlis malam ini, pihak masjid, urustia dan ahli-ahli jurukuasanya yang bertungkus lumus, bermesyuarat, buat macam-macam persiapan demi kesesaan kita, mendapat naungan dan lampahan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.